Ahli Parlimen Indra Mahkota Saifuddin Abdullah mempersoalkan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang lebih berminat mendesak penggantian Ketua Pembangkang ketika blok itu sedang membangkitkan isu kesan krisis di Timur Tengah. Saifuddin berkata Ahli Parlimen Larut Hamzah Zainuddin ketika memegang jawatan Ketua Pembangkang telah menggesa kerajaan mengadakan sidang khas Dewan Rakyat bagi membincangkan kesan krisis global terbabit. Menurutnya, sidang itu membolehkan kerajaan dan wakil rakyat berbincang serta mencari cara menangani kesan perang teluk berpanjangan selain kesan terhadap harga minyak serta inflasi barangan. Muhyiddin yang juga Ahli Parlimen Paguh sebelum ini sering mendesak Hamzah digantikan segera sebelum sidang Dewan Rakyat seterusnya pada Jun depan. 15 April lalu, bekas Perdana Menteri itu dilapor berkata beliau menunggu keputusan pimpinan tertinggi PAS untuk menamakan calon secepat mungkin. Menurutnya, tindakan itu bagi mengelak spekulasi berpanjangan yang boleh menjejaskan imej Perikatan Nasional atau PN. Khadijah Juno, FMT.